andaian yang kita letak itu kalau kebanyakan yang membawa keburukan dalam konteks komunikasi, andaian yang negatif. So ni, dia kerja East Press ni. Dia nak tanya aku apa ni. Dia sebelum ni aku tengok dia banyak bermain di situ. Okey. Awal kita baru pertama kali jumpa ni kan. Dah okey dah. Sebab andaian yang kita letak itu kalau kebanyakan yang membawa keburukan dalam konteks komunikasi, andaian yang negatif. Negatif mesti dia lagi best daripada positif biasanya kan. Yang macam tu lah tu. Yalah, macam kata kawan-kawan, kalau kita sembang kedai kopi ke mamak, jumpa kawan-kawan sekolah ke kawan-kawan universiti, biasa topik apa yang sedap untuk diceritakan? Itulah. Tentang kawan kita yang lain dan negatif terhadap dia. Itu yang sedap dia ni kan. Jadi dalam berbalik-balik komunikasi, faktor ataupun musuh utama dia tadi andaian ataupun saya setujulah persepsi Yang itu kita kena tolak tepi dulu, lebih kepada mood.